Tak perlu buat dekat Itali pun kalau nak nampak barang macam Itali. Janji kita letak logo. Barang lokal ni bos. Aveta Bellagio 125. Jom tengok video aku. Tipu lah kalau korang tak jatuh hati. Korang tengok ni, lampu bulat siap dengan windshield. Ada LED stripe dekat tengah ni. Lepas tu kiri kanan pun sama. Dia full LED. Cantik tak cantik guys. Ni bahagian belakang dia. Kalau korang tengok agak seksi Dia nampak macam boat tail sikit tau. Dia memanjang lepas tu lebar. Banyak besar tau. Ini lampu belakang dia full LED. Korang tengok. Cantik kan? Okay, ini barang depan dia pakai disc tau. Untuk belakang pula dia pakai drum saja. Enjin dia 125cc, horsepower sekitar 8.7 horsepower lah. Yang ni skuter, of course lah pakai CVT. Yang penting dia ada logo Itali ni. Korang nak aku cabut ke tak? Apa yang cantik motor ni kan, kalau korang tengok aku suka kombinasi ni. Dia nampak macam stainless steel. Karena dengan kiri sama Yang best dia, meter dia full digital, full color. Yang ni sentuhan modern sikit lah untuk motor ni. Ni yang best. Kompartmen dia ni lain macam sikit guys. Tak kisahlah, yang penting korang boleh letak barang macam-macam dekat sini. Yang ini pula dia datang siap dengan USB port Type A dengan Type C dekat sini. Okay, seat yang cukup selesa. Okay, dia datang dengan stripe macam ni, buat nampak cantik tau. Untuk kompartmen bawah seat tak besar tak kecil, muatlah barang harian korang ni. Untuk tangki minyak dia pula 6 liter agak besar lah untuk skuter 125cc. Okay, so korang berminat ke tak dengan Aveta Bellagio 125 ni? Kalau berminat boleh isi beg biru dekat bawah. Isi guys, kena beli. Ui, gegar pula motor ni.